Bicara buku dunia terbuka, helaian kata penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon kepaya tiada berduri, tumbuh bersama pohon melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Cinta Nurmaisara Imani binti Zari dan berumur 11 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Jejawi yang terletak berhampiran Bandar Kanga. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Hari ini, saya amat terujung untuk berkongsi cerita tentang sebuah buku cerita yang telah saya baca. Buku yang paling memikat hati saya ini bertajuk Ratu Yang Berani, Legenda Kerajaan Aurora. Ratu Yang Berani mengisahkan seorang wanita muda yang mempunyai keberanian yang luar biasa dan bangkit di tengah cabaran untuk melindungi rakyat serta membuktikan bahawa keberanian tidak mengenal batasan. Cerita mengisahkan seorang ratu muda bernama Serena di sebuah kerajaan bernama Aurora yang terpaksa menaiki tahta selepas kematian mengejut ayahandanya. Walaupun menghadapi keraguan daripada penasihat istana dan ancaman musuh luar, Ratu Serena tidak gentar. Ratu Serena yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya mengumpulkan rakyatnya termasuk pahlawan, petani dan cendekiawan untuk bersatu mempertahankan tanah air mereka. Dengan bantuan seekor naga legendaris bernama Ignis yang hanya boleh dipanggil oleh pemimpin setia, Ratu Serena memimpin peperangan yang adil. Namun, cabaran terbesar Ratu Serena bukan hanya ancaman perang, tetapi juga konspirasi dalam istana di mana seorang penasihat setia ternyata menjadi pengkhianat. Dalam perjalanan ini, Ratu Serena belajar erti kepimpinan, pengorbanan dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Pada pendapat saya, karya ini sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang ringkas telah memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca. Bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa-jiwa anak remaja. Buku ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberi nilai moral yang tinggi kepada pembaca. Buku ini sangat mudah dibawa ke mana-mana dan mempunyai ilustrasi yang menarik. Sisipan ruangan glosari pada akhir halaman juga memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca, untuk mengetahui maksud-maksud perkataan yang digunakan dan dapat menambah kosakata yang sedia ada. Kesimpulannya, Ratu Yang Berani, Legenda Kerajaan Aurora mempunyai banyak pengajaran yang boleh kita teladani, iaitu betapa pentingnya sifat percaya kepada diri sendiri. Contohnya, Ratu Serena membuktikan bahawa walaupun orang lain meragui kemampuan diri kita, namun keyakinan terhadap diri sendiri adalah kunci kejayaan. Pengajaran yang kedua adalah betapa hebatnya hasil daripada sikap bersatu padu. Bak kata berpatah, bersatu kuat, bercerai roboh. Dengan kerjasama dan perpaduan bersama, cabaran yang sukar dan mustahil akan dapat diatasi. Pengajaran yang ketiga adalah betapa pentingnya bersikap berani dan positif untuk menghadapi masalah yang melanda. Kawan-kawan patut memiliki atau membaca buku ini kerana ceritanya penuh dengan nilai-nilai yang positif dan sangat memberi inspirasi kepada kita. Sekian, terima kasih.